Boleh ke download PG Invoice? Okey, jom tengok. Sebelum tu save dulu video ni supaya nanti nak rujuk balik senang. Okey? Okey, first kali login apps masing-masing. Okey, untuk kita tengok invoice bagi account Gap ni, you all boleh tekan history. And then kat sini ada dia punya history kan, belian yang ada. Tekan sahaja dekat situ, dia tanya nanti, would you like to download this invoice for purchase? Boleh klik sahaja download tu. Okey, itu untuk account Gap. Kalau untuk belian secara fizikal pula, pergi dekat Me, pergi dekat My Order, cari order yang dah complete. Maknanya order tu dah selesai lah, siap bayar, siap kutip apa semua. Tekan pada order tersebut. Nanti dekat sini akan nampak tu view invoice for bla 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 bla. Okey, so boleh download sahaja. Harap menjawab. Bagi yang belum ada akaun bersama Public Gold, nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold, tak kisah sama ada kaedah nak simpan dalam akaun Gap ataupun buat belian fizikal tadi tu, boleh daftar je. Selepas pendaftaran boleh pilih lah nak buat belian mana-mana kaedah tadi tu.